Salam satu dunia. Aku sekarang ni berada dalam kotak ajaib. Kotak ini akan mengeluarkan peluh ataupun air di seluruh tubuh badanku. Kotak ini dinamakan kotak sauna. Babe, sebelum ni aku pernah lah juga bersauna kan. Tapi yang aku masuk sauna sebelum-sebelum ni, kita masuk dalam bilik kan. Tapi kalau dalam kotak macam ni, kita boleh buat kat rumah je. Apa kebaikan sauna ni? Itu yang best tu. Kebaikan dia ialah untuk mengeluarkan toksin dari tubuh badan kita ni. Bila toksin dah keluar, so kita rasa badan kita segar, kita rasa badan kita bersemangat. Sebab apa? Sebab darah dah berjalan lancar, angin-angin dalam badan kita dah pecah, dah keluar kan. Lemak-lemak pun orang kata yang mana berkumpul-kumpul itu dah jadi cair, keluar sekali dengan peluh kita. So badan kita akan jadi bersemangat, lebih segar. Kalau nak tahu, kita bersauna ni bermula dari umur kanak-kanak. Seelok-eloknya kanak-kanak yang dah berakal lah ya, dalam 8 tahun ke atas hinggalah ke, tak kisah tua tu sampai tahun mana pun tak apa, tak kisah. Tak ada hal umur sebenarnya. Bersauna ni pun ada banyak cara dia. Sama ada kita nak bersauna kosong ataupun kita bersauna dengan wap ataupun herba. Ni kalau hampa tengah sauna ni kan, hampa akan rasa peluh ataupun ayak keluar di badan tu, dia macam ayak pancok keluar, habis basah, habis semua macam mandi. Tapi memang best tau, best, memang best. Hampa kena try tu. Tapi satu lagi nak ingatkan, walaupun kita sedap bersauna, janganlah terlampau lama sangat. Masa yang dianjurkan adalah antara 10 ke 15 minit ataupun paling tinggi 20 minit. Jangan lebih daripada tu, sebab takut nanti terlebih hidrasi, bengkok badan. So lepas bersauna, kita digalakkan minum air putih jangan minum air manis pula. Sebelum bersauna tu pun kita digalakkan minum air putih. InsyaAllah apa yang kita buat ni sebenarnya untuk kecergasan badan. Ini salah satu terapi alternatif. Pada sesiapa yang nak bersauna, boleh juga hubungi WhatsApp nombor yang aku bagi kat bawah tu. Nak sihat, mohlah kita cuba. Wagas Seberataan.